Nabi kata setiap benda yang dipandai mulia oleh syarak maka tidak dimulakan dengan bismillah, maka benda itu akan kurang berkat. Apa maksud kurang berkat? Berkat ini maknanya an-numu wa ziyadatul khair. Benda itu subur dan bertambah kebajikan. Ada kitab dikarang hanya 20 muka surat, tetapi dia dibaca dan orang buat ngajar beribu orang buat ngajar. Ada kitab dikarang berjilid-jilid, 30 jilid. Dia hanya duduk di pustaka saja, tak ada orang baca. Gapo dia beza dia? Berkat. Sebab tu hidup kita nak kepada keberkatan. Apa maksud keberkatan? Bukan duit yang banyak. Oh, duit amat banyak berkat dak. Keberkatan, duit yang ada kita boleh buat kebajikan. Kesihatan yang Tuhan beri kita boleh mari balas. Oh, sihat yang berkat lagu ni. Bukan kata sihat saja semata-mata, bukan kata duit semata-mata, bukan kata cerah mata semata-mata, dak. Semua yang boleh bawa kebajikan itu jadi berkat. Kita gaji 300 tapi masjid kita boleh hola 10 riyal juga hari-hari Jumaat. Oh, berkat. Ada orang gaji 40,000, RM1 tak boleh nak urus ke surau. Benda-benda kebajikan tak boleh nak buat. Kereta dia laju naik 200 tapi tak sapa balasah. Heran sungguh. Balasah dekat yang rumah dia. Kuala Lumpur siapa? UK siapa? Korea siapa? Balasah tak siapa. Duit yang tidak berkat, kenderaan yang tidak berkat, kesihatan yang tidak berkat, ilmu yang tidak berkat, anak yang tidak berkat. Itu menjadi ujian kepada tuan milik dia. Sebab tu kita nak minta berkat tu. Orang kata berkat-berkat gapo gak? Siapa dia penting berkat? Amo nak pitih ya. Ya tak faham. Pitih saja tanpa keberkatan, pitih itu akan jadi bala pula kepada tuan dia. Bahkan duit itu menjadi semangat kita buat maksiat, jadi payah pula nak buat taat. Oh, jadi tarik kita, pitih tu tarik kita masuk pada neraka Tuhan. Anak-anak pula tarik kita nak mari balasah, anak tarik pergi pak lain lah ambil sudah kita. Cucu-cucu kita tarik kita daripada rumah Allah Taala. Cucu tidak berkat lagu tu. Maka sebab itulah kita nak minta rezeki gapo-gapo, rezeki yang berkat. Salah satu cara nak dapat berkat, katanya Allah Ta'ala, katanya Nabi, baca bismillah. Baca bismillah dalam semua kerjaan kita. Kalau kerjaan itu bahasa jenis nulis, tulis. Tak payah baca, tak apa, bismillah. Ataupun kita nak baca bismillahirrahmanirrahim, tulis. Tak tulis bismillah pun tak apa. Asal saja sama ada baca ataupun tulis. Boleh berlaku. Sebab tu ada setengah kitab tak ada bismillah. Maka ulama pun kritiklah, apa kitab ni tak ada bismillah. Pengarang dia jawab, tak syarat tulis, hak penting sebut ketika mula nak mengarang. Kita sebut tak apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Tak tulis bismillah, tapi tulis ada kelebihan pula. Antara amalan bismillahirrahmanirrahim ni iaitu baca bismillah 75 kali sehari. 75 kali sehari. Amalan mukadimah dia bismillah. Menggopok kita ngatik minat dah semaya mengaji biar ada sebeh, biar ada ngatik sikit. Baca bismillah 75 kali sehari. Cara baca dia nya ambil ayat Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 75 kali. 75 kali. Baca setiap hari 75 kali. Tujuan dia, fungsi dia keselamatan ketika berjalan. Kita naiklah gapo-gapo, insya-Allah selamat. Orang dulu beramal. Kita tengok kita naik basikal, kita naik motor, dia jalan perih. Kita sapa cabai tu dia duduk depan tu dah. Guna gapo dia? Guna jet tak ada, tak guna jet. Kita perih motor. Rasa jumpa depan tu, duduk depan tu lah. Pocik tu jalan. Orang dulu kalau jalan, dia jalan serah laju, dia break, dia pergi di tiapi, belok tiapi. Kuat tak kuat, balik sana tepuh dengan accident kata. Accident dengan motor. Orang tua dulu kalau dia jalan, kalau dia paut di pokok, dia naik bukit, dia paut, cabut pokok. Kalau dia junior jauh sangat, dia pergi, cabut pokok. Tak tahu. Ni antara amalan orang-orang tua. Baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim 75 kali sehari. Tetapi jangan baca ketika naik kenderaan. Hamba terima lagu tu. Tak boleh baca ketika naik kenderaan. Naik kenderaan jangan baca dah. Kerana menyebabkan orang tak nampak kita. Accident. Hamba terima lagu tu.
Perjalanan kita akan jadi cepat dan bahaya. Ni amalan untuk kita tak pergi mana-mana, untuk sehari-hari. Lepas tu naik kenderaan tak usah baca lah tu. Mungkin start kenderaan bismillah. Seloklah kita tu. Orang tua pesan jangan baca ketika naik kenderaan. Selain pada naik kenderaan, tu amalan harian. Bismillahirrahmanirrahim 75 kali sehari. Berkat bismillahirrahmanirrahim, cerita macam-macam. Cerita bismillah ni terlalu banyak. Bukan cerita khayalan bukan cerita adventure, bukan cerita hak Amerika dok rekod tu memang khayalan. Ni cerita orang hak takut ke Tuhan, mari ayat cerita kita. Orang hak tak berani, tak biasa menipu mulut dia. Mari ayat cerita kita dok suka. Apa sebab kita tak beramal. Orang tua dulu penuh dengan amalan di dada dia. Maka apabila akhir zaman ni ramai orang tak suka nak beramal. Dia kata cerita orang tua dulu karut belakang. Tanya dia beramal tak beramal. Sebab pun tak ada. Sebut nama Tuhan pun marah dulu ni